Baik, tuan-tuan dan puan, dekat public goals tuan-tuan dan puan, kita ada satu akaun yang dinamakan akaun simpanan emas GAP. Apa itu GAP? GAP adalah Gold Accumulation Program. Lebih ringkas dia, bermaksud satu tabung yang disediakan untuk kita mengumpul emas secara sikit-sikit. Kita ada RM100, kita simpan. Kita ada RM200, kita simpan. Amount ringgit tersebut ditukar kepada gram emas tuan-tuan. Macam hari ni kalau tuan-tuan simpan RM100, dapatlah dalam 0.1715 gram. Okey, kita simpan mengikut bajet kita, dan bila sampai satu amount gram yang kita impikan, contoh 10 gram, kita dah boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 10 gram dan kita dapat dekat tangan kita. Bila emas dah ada kat tangan kita tuan-tuan, kita akan merasai kekayaan kita berada di tangan sendiri. Jadi tuan-tuan, akaun GAP adalah satu akaun yang mudah, yang selamat, dan yang paling penting tuan-tuan, akaun ini adalah akaun yang patuh syariah. Nak mulakan akaun GAP, daftar percuma tuan-tuan. Tak dengar orang komen, saya nak daftar akaun GAP.